Assalamualaikum. Selamat pagi. Mulakan hari anda dengan bismillahirrahmanirrahim. Selawat kita ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Hari ni kita sambung dengan sebuah jentera daripada Yamaha juga lagi. Itu Yamaha MX King. Dekat Malaysia kita panggil Yamaha Y15ZR. Yang ni V2. Okey. Motor ni enjin telah diubah sesuai menjadi spek 63mm. Tak pasti head size berapa. Tapi enjin dia telah diubah sesuai oleh abang pelakon. Abang pelakon kita dah lama kita tak buat video pasal abang pelakon ni. Aslan Motorsport. Jadi kita nak tengok macam mana motor ni performance untuk spek 63 hasil air tangan daripada abang pelakon kita dengan exhaust Puma Racing True Pressure dan ECU powered by Redlew. Banyak kacuk ni. Banyak kacuk. Jadi jom kita nak tolak motor ni masuk dalam dulu. Apa-apa pun korang stay dengan saya sampai akhir video. Kita layan sedikit dulu proses tuning motor ni macam mana. So, sekejap lagi kita sambung. Kita sambung sembang lagi balik. Kita dedahkan berapa performance motor ni keluar. Berapa horsepower dan torque dia keluar untuk motor. Alright. So, nak tahu? Tunggu. Okay, jom kita tolak masuk dulu. Apa-apa pun, stay tune guys. Okay geng. Bukan isu Redlew geng. Kita misinfo. Isu NLK geng. Nak laju ke. Jadi, itulah. Komen kata isu Redlew. Jadi kita pun iakanlah Redlew. Sekalinya NLK. Alright, jom kita layan. Enjoy the video guys. Stay tuned.
Okey, alhamdulillah lulus. Komen kata lulus. Komen kecil ni kata lulus. Lulus? Lulus tak lulus? Okey, dia kata. Alright. Jadi, alhamdulillah selesai sudah tugas kita tune motor ni. Dan dia pun, si Mochi ni telah buat inspection dan dia katakan lulus. Nasib baik tak kena exhaust. Okey. Jadi bertungkus lumus jugalah kita nak mencari power motor ni tadi. Jadi begitulah cerita dia. Mari kita teruskan kepada horsepower motor ni. Horsepower yang terhasil adalah sebanyak 30.06 horsepower dan max torque dia adalah 15.89 foot-pound. Wow. Akhirnya dia duduk diam. Oh, baru puji sikit nampak. Memang macam ni pangai. Jadi motor ni dia tak nak bagi tadi. Tak nak keluar. Tak nak bagi keluar. Dia menguji kesabaran tuner tu. Dia menguji, betul-betul menguji. Jadi selepas kita bertungkus lumus, berperah segala keringat yang ada, akhirnya terhasillah 30.06 horsepower. Alhamdulillah, syukur. Terbaik mesin by Aslan Auto. Mesin by Aslan Motorsport. Abang pelakon kita, biarpun dah lama tak buat motor, dia sibuk buat kereta je sekarang, tapi seri tu masih ada lah, orang kata. Kan? Dia diam. So, begitulah cerita kita pada hari ini. Jadi terima kasih kepada semua yang masih support Hanif Anik Comeback dan juga DeFi dan Lab. Saya doakan anda semua murah rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan juga akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ya. Dah, keluar. Oleh itu, jangan lupa like, share dan subscribe channel Hanif Anik Comeback dan juga DeFi dan Lab. Kan dia masuk dalam, dia masuk lubang je lagi. So, kalau korang nak jumpa dengan Mochi lagi, subscribe channel Hanif Anik Comeback. Nanti next video kita tunjukkan lagi dia ni. Komen kecil. Nama dia Mochi. Tengok, bising. Dah. Pergi main je. Okey. Sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih lagi sekali.
Jaga kesihatan, jaga keselamatan, jangan laju-laju atas jalan. Assalamualaikum.